Selamat datang ke channel One Ifan. Ni saya akan main game Break and Steal. Ni ada seperti 4 second. Dia lagi besar lah daripada game lain, macam Die of Death. Ni lain juga lah. Dan saya akan promote adat saya buat YouTube juga, nama dia Hikzah Madness. Korang subscribe dia lah, dia pun nak buat YouTube juga. Jom saya akan mulakan game. Game dah mula dah. Saya masuk. Saya join. Ok, ni macam mana? Saya kena buat apa? Ok, stick ke check steal. Tak apa, turn on. Ok, macam senang. Tapi saya first time juga ni. Macam mana? Ada charge, semua jadi cecak juga. Ada couch. Tak ada raksasa, monster juga. Saya tak sempat nak review sebab game ni baru mula. Ni apa ni? Something ke sini? Oh, ni objektif. Ok, control panel. Dah masuk objektif ni. FDP kan apa tu? Satu pergi. Ini ada apa ni? Tempat ni besar lah. Tak tahu macam ni si monster akan nak kejar survivor. Macam saya mati. Bro, saya mati tertiba. Apa salah saya? Ok, saya tak tahu macam saya mati tertiba. Tak tahu lag apa. Sekejap, raksasa berapa asas monster? 1, 3. Nak tengok batin susah. 3. Ada 5. Wah, apa last paling mahal sekali. Saya pun tak tahu. Saya rasa tak pernah orang nak kumpul duit paling mahal raksasa. Ada soccer, Cuba Hesa 2, Observer, Asshole, Deco. What? Tak story skin. Nak mula dah. Oh, si payung. Si perempuan payung. Okay, still the dark boxer. Ni tempat. Oh, ni game ni. Ini saya main game macam mana tu? I tak understand. Kena ni ambil set objektif. Ada raksasa. Ada Koblok. Koblok tau aku. Ada dia kalau terjatuh mati terus. Oh, si payung. Si payung tu perempuan ini raksasa. Yang killer. Nak cari shotgun untuk nak stun dia ni. Oh, bom. Boleh tak list sekali. Oh, Kenapa dia kata aku? tak tahu dia siapa RAM ni. Yes ya. Aduh, dah ke blok orang dah ambil ke? Belum ni. Shotgun. Bapa. Tak apa, aku ambil rocket launcher lah. Macam sial adik aku. Rembat orang punya. Aku ada rocket launcher. Habis lah. Nak tu? Oh, okay. Apa je shotgun? Masih dark pula. Shotgun macam tadi. Ada reload. Dia jatuh. Siapa? Killer. Oh, dia jatuh. Sekali pakai tu. Oh, tu sini. Alamak, aku nak macam mana ni, dah lag ni. Si payung. Aduh. Oh, dia boleh tembak dekat je. Aduh, ingat aku boleh tembak jauh. Nak dapat shotgun tu macam mana? Dia kan tahu apa. Ada kat van mesin tu. Dia random item. Gameplay dia agak lama. Kalau bekas 8 minit.
Aduh, kat belakang aku. Wah, Mana kau? bazooka. Kena. Aduh, aku nak lain mana ni? Mana kau? Engkau Mana mana ni? kau? Datang kat tu tempat tu. Lu laju datang. Aku nampak. Betul, aku nampak. Bom. Pegang apa? Yes. Kena puangkap. Aku yang pasang tu. Aku kena lari sebab aku tu. Ber. Apa suka? Aduh, lag tak guna tu. Aku nak mati dah ni. Tapi kalau apa jangan bawa aku juga. Dia tahu aku nyawa sikit ni. Aku lag ni. Oh, tercium aku. Oh, mati. Aku jadi apa ni? Air ke? Aku mati lah. Lagging lah. Artifactnya dekat di tengah-tengah tu ya? Yang merah tu raksasa tu. Ambil salji. Yang aku tembak. Oh, ada drone lah. Tak siapa nak tu nak hancur drone ni. Delivery apa ni? Aku kena delivery apa? Okey, raksasa ni sudah datang kat aku. Aku nak baling. Nak baling kat susah ni. Tak siapa ni. Apa? Aduh, ke John. Kau kena join ke? Baik kali tinggal 40 nyawa persen tu. Okey, bagus dia ada dekat aku sekarang ni. Sekarang 30%. Aku dapat kotak. Kotak apa ni? Itu kau. Delivery. Oh, kau kena hantar. Ni aku tak kat mana tu? Nyawa dah 30. Kau ikut si putih kot ni. Dia tahu ni. Baju putih. Oh, tu. Raksasa di killer ni. Dah bunuh kau lah. Aku nak charge. Wah. Tak nak charge. Fan, ambil Fan. Aku stun lah. Kau tak ada. Tak perlu. Dia tu dalam kotak lah. Aku dah charge dia dah ni. Aku kecek item nak untuk tolong. Aduh, wui, dia tarik. Dia boleh lah tarik dah ni. Guys. Aku jauh ke atau tu? Aku jauh ni. Kau jauh lagi. Sebab lag ni. Dia ada situ. Oh, dia. Couch. Apa dia jadi? Ada benda emoji ke kat screen. Aku nak charge tapi lag. Wah, charge. Kena tak? Macam tak kena. Mati aku lah. Saya nak tahu itu aktif. Aku tahu mana objektif tu pergi. Dia hilang. Dia tunjuk sekejap tu. Oh, ni dah upload tu. Orang jumpa ni. Dia kena bawa artifact tu kat mana? Dia datang ke? Ui, kat belakang. Kira tu. Kat belakang. Gun. Kesian member ni. Member tak penting. Yang penting selamatkan diri, Fan. Tu, Fan. Tu. Kena lawan lain ni. Aku dah dekat dah ni. Oh. Weh, stamina aku habis. Fan. Kau air mana ni? Weh. Man. Yang penting selamatkan diri, Fan. Engkau benda kau aim ni tak kena. Yang penting selamatkan diri, Fan. Ada make it tu. Jauh lagi. Tunduk. Dia tak nampak. Okey, bangun. Tu peluang nak ambil make it. Dia die. Oh, killer tak nampak aku tu.
Okay, use. I need healing. Oh, dia dah receive. Oh, dah habis macam tu. Habis objektif menang. Mana Alimin? Tata? Alimin jadi raksasa? Oh no. Alimin. Okay, kita cek objektif Hakim. Bapak dia tak, kalau dah siap objektif dia tu bukan tunggu pun. Tahu apa ni. Ambil, macam mana nak ambil? Oh, fresh meat. Mana Alimin? Dia AFK. Oh, dekat ni kat spawn balik Oh, tak payah menari lah, aku tahu. Oh, kena pun balik kat spawn balik. Oh, tu habis. Asyik objektif. Lepas tu menang. Tak habis pun. Kau tunggu masa juga bukan habis terus ingat dia tu. Dah aku menari ni. Ada benar ni. Wow. AFK dia. Asal biru ni. Dia killer juga. Mana Hiza? Hiza pun killer. Oh no. Okay, tembak. Use. Sikit bom. Aduh, apa kau aim ni? Aku guna major lah. Masih rasa killer ni. Wah, bala major. Macam tak kena. Kau rembat, kau hajar tu. Rembat lagi. Nak. Ni. Okay, launcher yang kau guna tu. Hakim kena tu lah. Semakan si Hakim tu. Ikut aku. Tak boleh lah. Nampak. Kau cium. Tu raksasa. Apa dia buat? Oh, dia raksasa tu. Kejar dia. Ada weapon. Okay, launcher. Game jak kau rembat tak guna tu. Anjir tu. Setiap orang dapat ni van tu Oh, kira jauh lah. Oh, apa benda kat atas tu? Atas kepala Kim tu. Ada benda sesuatu. Oh, ni Min. Ni. Dia punya tu. Okay. Yeah. Okay, super. 1 minit. Tak tahu apa killer tengah buat ni. Bomb has been planted. Aduh, kau tercuri ke bom aku? Wait, survive. Just like. Aku charge. Wah, charge. Oi, boleh charge dekat killer. Yeah, menang. Yeah. Alah, ingatkan aku killer. Macam lama nak jadi killer ni. Kerja killer ni macam mana? Kau killer ke? Dua kali kau ni. Damn. Kerja killer ni bunuh orang lah.
Dan jangan siapkan objektif survivor. Macam dekat. Weh, kat belakang tak guna tu. Wah! Hilang tak? Ih. Aku tak nampak di mana ni. Berapa lama aku beli couch ni? Oi, beli yang lama-lama couch. Adakah ada orang yang akan aku target? Dia orang petak tu adik kau. Kenapa ya? Oi, semua dah siap objektif dah, Mi. Adik kau mana? Wow, semua dah mati adikku. Adik kau nak target juga. Yang kau dapat. Kau sempat ke tinggal seminit lah ni? Dia bunuh diri ke? Oh, tak. Aku gas. Wah, ada tak kena. Aku jatuh. Kau target aku kenapa tu? Dia jatuh lagi. Kau dapat satu mangsa je. Okey, tu sajalah game Breath of Steel. Kalau nak cuba main game Clone 4 Second, cubalah kalau nak main. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa lagi video akan datang.